Sambung lagi dalam video yang kedua. Kali ni kita nak tengok macam mana kita nak dapatkan license key. Kita dah install ni, kita klik, dia terus akan buka ni license require. Copy code yang ada dekat atas tu. Dia punya arahan ada dekat bawah ni. Kemudian contact admin, saya lah admin ni kan. Dia copy, bagikan nombor kod tu, nanti saya akan buatkan license key dan saya akan bagi semula pada tuan masukkan dalam ni. Copy tu macam tu, hantar kat WhatsApp je. Macam ni kita buka WhatsApp, tuliskan key dan hantar. Kalau boleh tulis sikit kan, saya siapa, beli daripada mana kan, bila beli ni nombor apa ni, beritahu lah. Salah saya dah beli lead with. Kalau boleh letak nama pengantar beli. Pengantar nak dapatkan license access, license key untuk access lead with ni. Lepas tu bagi nombor kod user tu kan, yang dekat lead with tadi. Nanti dah dapat WhatsApp, bagi saya masa dalam 24 jam. Nanti bila saya dah baca, saya akan buatkan license key, saya akan balas. Contoh saya akan balas sini with ni tuan punya nombor kod kat sini. Nanti copy ni kod yang tuan puan bagi. Ni pastikan kod ni tuan puan bagi dekat dalam WhatsApp tu. Kod dekat situ lah. Kemudian saya akan bagi license key, copy yang paling bawah ni sekali sahaja. Bawah tu saja. Pergi dekat ni, I have a license key, dan masukkan dekat sini. Dan klik active license. Itu saja dah siap. Tengok dekat sini dah ada. Mana ini dapat trial untuk 1 hari. Ni contoh kalau 1 hari punya lah. Dia ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 9 bulan, setahun, ataupun lifetime. Kalau nak dapat yang tambahan, klik dekat renew tu. Ni dah boleh gunakan. Ikut lesson tadi ada 1 hari boleh guna 24 jam. Kalau nak renew lagi 24 jam, bagi tahu lagi. Saya bagi renew 24 jam. 24 jam ni untuk test sehari ni free je lah. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya nanti.